Kencan dulu baru makan nah. Assalamualaikum and hi. Jangan lupa subscribe yang tengok channel aku ni. Bye. Assalamualaikum and hi. Welcome back to my YouTube channel. So, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Jom kita tengok ada apa dekat Bandar Hak Nai time bulan Ramadan. Usually kan kat sini, air dia orang jual semua manis-manis tau. So, korang kena request less sugar. So, kalau korang request less sugar tu, korang akan dapat kurang manis lah. Sebab segini memang kalau normal air memang dia orang manis. So tadi kita masuk daripada sana, starting masuk kat sana tu dia ada jual macam kedai tom yum ni. Jual tom yum, udang-udang dia korang tengok besar. Yang ni memang sedap. Memang sekejap lagi nak beli. Kalau kat Indonesia dia panggil es jeruk, kat sini orange juice. Udang-udang besar macam ni, korang boleh tengok ha. Well, kalau korang datang Hak Nai, pagi, petang, siang, malam semua ada pulut mangga. Pulut mangga ni memang famous rasanya. So memang wajib ada. Okay, yang ni ayam susu. Ayam susu ni 1.15 baht. Kalau korang beli 7 100 baht. Sedap tau ayam susu ni. Korang boleh request, dia akan panaskan balik. Dia akan panaskan balik. Memang sedap. Okay, ada jual buah kat sini. Ini memang sedap. Ini limau Bali. Memang sedap. Ada jual buah. Korang tengok tu ada jual keropok-keropok kering. Sini ada jual dessert-dessert Thailand yang memang orang cakap tu yang 100% from Thailand. Tapi dah habis lah, dah lewat dah ni. Okay, jom kita tengok apa yang boleh beli kat sini. Baju-baju. Biasalah kan. Kat sini memang common, orang dah tak datang kat sini. Tapi cuma disebabkan siapa yang datang Hak Nai memang orang akan datang sini. Baju seluar semua kat sini. Okay, bila kita dah masuk kat sini, dia adalah laluan jual makanan. Semua makanan kat sini. Sedapnya. Tepi ni semua makanan, sini semua baju-baju. So kita tengok makanan dulu lah. Wah, lobster. Wah, fresh lobster. Well, this is a common thing bila korang dah sampai Hak Nai. Wah, besarnya 500 baht. Puas makan. Coconut milkshake. Sedapnya. This one also common thing. Lucin-lucin. 20 baht je. Murah weh, 40. Special. Kita nak makan ni. Kita cari yang ni. Jadi kita datang beli, okay? Wah, mochi. Sedapnya mochi. Wah, besarnya ikan ni. Ikan apa ni? Wah, ada ketan, baby crab. Sini ada jual macam 60 Sini also goreng-goreng. This one sushi. This one lato-lato. 50 baht je. Murah. Kita nak cari slushy orange. Ada pun slushy orange. Sedapnya. Kencan dulu baru makan nah. Slushy ni sedap tau. Dia 200 baht, 20 baht sahaja. Memang sedap. Dengan mineral satu. Okay, thank you. Akak tu cakap sebelum makan kena goncang orang tu. Yang penting depan ni lompat-lompat dia. Kita goncang-goncang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan 150 baht korang boleh makan udang-udang hidup.
Hmm. Hmm. Sedap. Dia macam masam-masam manis-manis. Tapi sedap. Tapi kalau dah mati, tak fresh lah kan. So kita makan dari hidup je. Ni slushy tu super sedap. Dia manis. Dia tak manis sangat tapi dia rasa oren tu sangat kuat ya. 20 baht. 20 baht besar macam ni kira okey lah kan. Kat depan aku ni ada buat magic. Kalau kat sebelah ni dia buat macam orang panggil apa? Fingernail tu kan. Sedap. Kalau korang travel dekat Thailand ni, korang memang kena beli minum air kosong banyak.